Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Hari ni saya on the way nak ke Bangi, Selangor. Ada satu rumah ni, dia baru je sewa. Tapi masalah dia memang rangkaian internet ataupun handphone apa semua memang tak ada langsung lah. So nak WhatsApp apa semua pun memang tak boleh. So untuk hari ni saya nak ke rumah yang saya nak buat pemasangan ni untuk buat pemasangan antena parabolik dengan modem wifi. So jom kita teruskan perjalanan. Saya dah sampai dah rumah yang saya nak buat pemasangan ni. Sekarang saya tengah tunggu tuan rumah sampai lah. Sebab tuan rumah dia tak ada langsung internet apa semua. Saya tengok saya dah WhatsApp dia pun memang tak dapat nak tik lah. Sebab kawasan rumah sini memang langsung tak ada line. Memang kategori dia saya terpaksa tunggu lah ni. So rumah sana pun ada guna antena parabolik juga kalau kita tengok dekat sini. Yang tu saya tak pastilah siapa yang buat pemasangan. Mungkin ada rakan-rakan saya juga yang buat pemasangan lah untuk area sini. So nanti kita akan buat pemasangan untuk dapatkan rangkaian internet lah. Senang bagi WhatsApp apa semua lepas masuk lah untuk rumah sini. Okay, sekarang ni kalau ikutkan tuan rumah dah sampai. So ni antena parabolik jiran dia ada pakai. So untuk pemasangan dekat sini, tempat yang saya nak buat pemasangan mungkin sebelah sana. Tapi nampak sempit sikit. Tapi tak apalah, kita akan cuba try buat pemasangan. So tuan rumah dia dah beli modem dia sendiri. So jom kita tengok dulu perkedaan modem dia. Untuk kawasan sini, tuan rumah pun tak tahu telco apa yang paling okey untuk diguna pakai. Sebab rangkaian handphone saya dekat Celcom sini pun memang langsung emergency call. Memang langsung tak dapat masuk apa-apa signal lah dekat sini. So modem wifi pun sekarang ni turut sama jadi benda yang saya terjadi dekat handphone ni. Langsung tak ada signal apa pun, dah masuk semua SIM card. Dalam kes macam ni, so jomlah kita buat pemasangan untuk antena parabolik. Kita nak sediakan apa-apa dulu, barang-barang perkakas kita apa semua untuk kita buat pemasangan. Sebabnya memang saya dah test semua telco, memang tak ada langsung yang naik dekat modem wifi tu. Bermakna kawasan sini memang betul-betul dia blank spot. Memang langsung tak ada signal yang dapat dekat modem wifi. So cara dia, kita akan gunakan antena parabolik dan nanti kita akan cuba try test satu persatu, tengok telco apa yang paling okey untuk diguna pakai dekat modem wifi yang tuan rumah nak pakai. Okey, jom let's go geng. Drive away into the
Antena parabolik ni saya dah siap buat pemasangan apa semua. So kalau ikutkan kawasan sini memang dapat kepada rangkaian 5G. Tapi 5G yang dapat daripada antena ni dia CP-CP saja. Kalau kita tengok daripada kedudukan bacaan signal ni pun memang paras-paras je lah. Nak dapat signal yang paling okey pun memang agak susah. So signal dia pun dalam keadaan yang macam ni sahaja yang paling terbaik untuk kedudukan antena parabolik yang saya buat pemasangan ni. Untuk rangkaian 4G pula memang semuanya speed dia memang susah lah nak dapat lebih daripada 10 Mbps. Kalau 5G ni pun bolehlah dapat lebih kurang dalam 10 Mbps, tapi speed dia tu nak kata dapat macam tempat lain tu memang agak susah. Macam sekarang ni saya try buat speed test untuk rangkaian 5G ni. Untuk telco yang saya pakai ni adalah telco daripada U-Mobile. Tapi dalam keadaan yang sama, speed dia 5G ni je lah yang nampak paling tinggi sikit. Yang lain semuanya bawah 10 Mbps. Kemungkinan kawasan sini memang dah betul-betul ada beberapa tower saja yang berfungsi untuk dapatkan signal yang terbaik. Tapi ramai juga penggunaan yang congest. Dan 5G yang dapat pun boleh dapat dalam belas Mbps sahaja untuk kegunaan yang kita boleh dapat lah. So saya nak cuba try setting lagi sikit lagi untuk rangkaian 5G ni, dapat ke tak untuk dapatkan yang paling lagi okey. Sebab 4G memang dah kalah lah. Semua telco saya test memang speed dia memang tak tinggi mana. Untuk telco 4G, macam sekarang ni saya setting kepada 4G pula. 4G ni kalau tengok daripada segi bacaan signal dia semuanya memang menarik lah. Tower semua dekat apa semua. Tapi problem dia daripada segi speed test dia tu memang nak dapatkan kepada speed yang tinggi tu memang agak susah. Speed paras-paras saja semua. Walaupun dah setting kedudukan antena pun dapat signal yang cantik pun speed lebih kurang macam ni. Semua telco saya test semua speed macam ni. Tak lebih daripada 10 Mbps. Untuk rangkaian 5G saja yang dapat lebih daripada 10 Mbps. So kalau ikutkan memang susah jugalah nak dapat kawasan sini yang paling yang terbaik. Kalau 4G sajalah yang semua telco tak dapat untuk speed yang tinggi. Kalau 5G tu lebih lah daripada ni speed yang dapat. Tapi tak sampai lah daripada 100 lebih macam kawasan lain. 5G pun paras-paras yang boleh lebih pun dalam 20 Mbps. Saya dah test semua SIM card telco apa semua yang ada dekat sini. Semua dah test. Untuk pilihan yang saya akan guna, memang saya akan kekalkan kepada rangkaian 5G lah. Sebab 5G je lah yang boleh dapat speed yang tinggi pun. Nak kata tinggi pun tak ada tinggi sangat, tapi bolehlah diguna pakai. Kalau ikutkan kawasan rumah memang tak boleh nak WhatsApp apa semua. So sekarang ni WhatsApp pun memang dah boleh dah. Tuan rumah pun dah okey. Dia kata dia boleh buka YouTube, TikTok apa semua pun dah tak ada masalah sangat. So dah selesai lah untuk kita setting kepada telco yang ni sekarang ni. Untuk bacaan signal untuk rangkaian 5G, yang ni je lah yang paling terbaik sekali. Kalau kata saya setting ke arah lain memang langsung tak dapat 5G. So 5G hampir CP-CP macam ni lah. So speed dia yang dapat pun dalam keadaan yang macam tadi. Untuk rangkaian 5G yang ada dekat rumah sini. Untuk 4G memang speed dia boleh pakai tapi slow. Tuan rumah ni pun kalau diikutkan dia akan duduk 2 orang je. Dia akan kahwin bulan 1 ni. So kalau tengok daripada segi signal yang dia dapat pun dia tak kisah. Janji dah lepas untuk WhatsApp, untuk internet apa semua tu dah kira okey daripada tak ada langsung. Ini rumah jiran sebelah ni pun kalau kita tengok dia gunakan modem wifi ni letak dekat luar. Tapi kadang-kadang ada signal, kadang-kadang tak ada signal lah. Tuan rumah ni bagi tahu. So untuk pemasangan kita hari ni dah pun selesai lah. Dah tak ada apa-apa masalah. Tuan rumah pun dah test segala benda untuk internet apa semua dah okey. So untuk kawasan sini memang kategori yang bermasalah jugalah. Memang kawasan yang terlindung yang teramat sangat. So yang belah sana pun ada guna antena parabolik, kita tak pasti dia guna telco apa, tapi mungkin akan dapat speed yang lebih kurang saja ni. Untuk hari ni saya tak dapat nak terbangkan drone sebabnya kawasan sini kawasan laluan untuk kapal terbang. So kita tak nak mengambil risiko untuk terbangkan kita punya drone. So untuk pemasangan saya dah pun selesai lah untuk hari ni. So yang mana yang nak buat pemasangan boleh pergi dekat saya punya ruangan description, ada saya punya nombor telefon. Dan yang mana yang dah follow saya punya TikTok dan Facebook tu, terima kasih banyak-banyak. Yang dah subscribe saya punya, terima kasih banyak-banyak juga untuk channel ni. Kita berjumpa untuk next video yang akan datang. No signal, no problem. Bye bye.